Untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nak tayamum kan? Macam mana nak diwudukkan? Jadi itulah pada fungsi ilmu yang kita nak dapat hari ini. Walaupun nampak perkara baru, tapi sebenarnya kita dah tahu. Cuma kita nak mengulang-kaji apa yang kita dah tahu. Okay, next. Ada banyak sikit persoalan-persoalan, tak apa, tanya je. Tak ada masalah. Saya pun ramai kawan-kawan saya kat belakang pun boleh membantu untuk menjawab soalan. Okay, saya bagi serah dia mikrofon dan kan. Ustazah Nurizah ada, Ustazah Husna, ketua saya, Ustazah Azila, Ustazah Zainab. Itu semua tayamum. Pernah dengar tayamum? Dan kedua belah tangan hingga ke siku. Tayamum ni bagi apa tak apa, sebab dia sunat je. Dia yang itu adalah bukan niat. Okey, kita nipiskan. Nipis ni sunat, tak nipis pun tak apa. Nipis ni, puan-puan, jauhkan sikit supaya tak terbang masuk ke dalam. Dia tak terbang masuk ke dalam debu ni tadi. Okey, nak jauhkan sikit ataupun bawah sikit. Janganlah. Dia jadi macam masuk dah. Kan? So, proses dia tepuk, nipis. Nipis adalah sunat. Ni saya bagi royalty banyak sikit ni. Sunat, dia nipiskan. Kita sapu tangan, kaki, muka, kumu-kumu. Muka saja je Ustazah nak bagi ni. Muka kita sini sini ada kita punya anak rambut kan. Okey, sini kan. Macam kita berwuduk tu. So kita ambil sini. Sini. Nampak tak? Sini. Siapa saya buat tutorial tadi? Buat dengan sini. Dan sini anak kita kan. Macam kita berwuduk juga, kita berwuduk semua kita kena ratakan. Macam ni je, ni, sini, kemudian terus je. Sekali sahaja, tak perlu 3 kali macam wuduk. Jelas? Okey, itu dia punya dari segi praktikal, dari segi teknik. Ustazah, saya tak nak pakai cara macam ni Ustazah. Nanti susuk saya tu Ustazah, tak tegak muka saya Ustazah. Saya nak lain tak cara boleh. Cara yang lain, dia nak buat macam mana? Dia balik bawah ke atas? Okey, atas bawah sini. Bawah ke atas. Orang Melayu ni, dia kalau dah pegang satu-satu sampai bila-bila. Kan? Itu teknik terbaik macam saya tunjukkan awal-awal tadi. Teknik yang kedua boleh, tak ada masalah. Macam ni, tidak sok.
Belajar dulu sebab nak belajar kan. Okey. Sedia Kau nak ada debu tayamu? Saya tak feel lah kau tak ada debu tayamu. Nak ke? Nak? Dah, dapat, habis. Habis lah? Habis. Habis tapi tak boleh okey, slide yang seterusnya. Kalau untuk mula water spray tadi, makcik ya. Makcik waktu Zuhur dah masuk. Jadinya saya nak suruh wudukkan makcik boleh. Nanti kalau saya wudukkan makcik, saya spray air ni ke muka makcik. Makcik niat dalam hati makcik ya. Boleh makcik? Bayangmu, siapa ni sakit? Alhamdulillah. Okey, kita tengok. Okey, kalau dia nipis ke tak nipis tak ada masalah. Tengok macam mana. Okay, dia niat tadi bila tepuk tadi, pesakit tadi ni ya. Dia tengok pula. Tergelak pula serta pula. Okay. Bagaimana? Okey ke tak okey tu? Cara begitu. Menolak lemak tu saya kata. Okey. Biasa kan? Okay, tak apa, nanti ikut je. Ni kumpulan satu. Okay? Yang duri awam dia buat teknik macam tu. Dia sapu daripada bawah ke atas. Okay. Teknik kedua. Okay. Lagi? Satu lagi. Tangan kiri. Ini puan ni dia boleh tayang sendiri ni. Dia kat tangan sendiri. Tak apa. Okay. Nampak cara. Nanti tak apa. Nanti kita komen. Siapa ni sakit tu ni okay. Dia tahu macam mana pula. Macam atur komen pula tu. Atur orang taruh ni. Okay. Lagi? Dia macam tak kena debu tu. Lagi? Tangan? Semua jari tak boleh. Habislah. Masih ni nak boleh dendam. Sama-sama ni, sama kampung. Saya dia kan? Benar, Johan tu kan? Okay, benar. Benar. Di rumah. Betul? 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 Oh, okey. Jauh beza. Terima kasih sama. Okey. Lagi? Tangan pula. Sisi.
Belajar mak buat tadi. Oh, boleh. Terima kasih sangat. Tak apa, buat je. Nanti saya akan komen. Nampak tak? Cik, ambil muka yang berdebu sikit. Ya, kena ambil muka berdebu ni. Ini semua boleh tak sambil lepas pension. Sekali warga hospital. Okey, semua okey, saya buat macam ni. Zohor ingat asal lah. Anak dia datang bila nak mewudukkan, membantu membersihkan, mensucikan, mewudukkan mak dia tadi ataupun bapak dia tadi. Dah lagi waktu tu dia sakit. Maka Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua. Allahu Akbar. Maka sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.